Pernah anda lihat lori kontena yang boleh bergerak di atas jalan raya dan landasan kereta api? Inilah dia, Glit. Direka oleh Glit Teknologi, syarikat dari California yang dimiliki oleh bekas jurutera SpaceX, Google dan veteran tentera. Lori ini mempunyai dua model, ada yang perlukan pemandu untuk mengawalnya dan satu lagi tanpa pemandu dan berkuasa elektrik. Lori ini dia mampu angkut beban sehingga 36,000 kilogram di jalan raya dan terus masuk ke landasan kereta api bila perlu. Dengan adanya lori sebegini, ia dapat memulihkan infrastruktur rel yang jarang digunakan, memudahkan akses penghantaran bekalan ke luar bandar dan merancangkan ekonomi tempatan. Kalau anda nak tahu lebih banyak lagi pasal teknologi terkini, follow saya sekarang.